Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah. Terima kasih untuk bacaan doa daripada Al-Fadhil Ustaz Sabur bin Ali Imran, dan terima kasih juga di atas iringan selawat yang telah pun disempurnakan oleh bakal-bakal ahli syurga kita bersama dengan pelajar-pelajar Darul Tahfiz Umur Purok Jalan Kebun. Syukur alhamdulillah. Tuan-tuan, selawat menjadi asbab doa lebih mudah dimakbulkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang dimana membawa maksud, sesungguhnya doa itu tergantung di antara langit dan bumi, dan tidak naik sedikit pun daripadanya sehingga kamu berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Jami' At-Tirmizi. Jadi makanya moga-moga dengan doa dan iringan selawat daripada insan-insan terpilih yang dibawakan oleh pihak Saleh Power sebentar tadi, moga-moga perniagaan Encik Budin dan juga Puan Asia, moga-moga petugas-petugasnya, moga-moga bos-bos kita sendiri juga, dan insya-Allah keseluruhan tentang Saleh Power akan diiringi dengan keberkatan. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Bila saudara, 8 tahun bukan satu tempoh masa yang singkat. Sudah tentu ada susah senang, namun sebagai umat Islam kita wajib meyakini firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 yang dimana membawa maksud, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi di sebalik kejayaan nama Saleh Power yang saya kira dah pun menjadi salah satu mercu tanda di Jalan Kebun ini, pasti akan ada sosok peribadi yang berani membina impian, sanggup berkorban dan tidak pernah mengalah. Jadi dalam usia menjangkau 8 tahun penubuhan Saleh Power ini, ada kisah dan sejarah tersendiri yang pastinya terlakar dalam ingatan dan kenangan pemiliknya. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan penuh takzim saya mempersilakan dengan segala hormatnya pengasas restoran Saleh Power, Encik Syahabuddin, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada dunia MC pada hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Assalamualaikum kepada semua hadirin-hadirat, dan juga terima kasih terutamanya kepada YB kita Ustaz Zawabi, yang saya rasa saya tak pernah datang lah bila saya undang ke Saleh Power. Terima kasih daripada kedai lama sampai kedai baru, memang setiap kali saya undang pasti Tuan YB Ustaz Zawabi kita akan datang untuk sama-sama kata menjayakan majlis. Dan juga terima kasih juga kepada AJK masjid, imam-imam bila-bila masjid Naim Jalan Kebun. Terima kasih, yang saya rasa sama juga setiap kali diundang tidak pernah datang. Dan juga kepada anak-anak Tahfiz Ida, terima kasih. Sebenarnya saya tak ada apa pun saya nak ucapkan pada hari ini. Sebenarnya apa yang ada pada hari ini adalah sokongan daripada semua warga-warga tempatan dan juga semua sahabat-sahabat yang mendoakan orang kata kejayaan Saleh Power, dan juga orang kata rezeki lah. Rezeki, setiap kali kita berkongsi rezeki dengan orang, Allah pasti akan menambahnya. Itu saja prinsip saya. Maknanya tak ada pun apa kata kita sentiasa ada menghulurkan bantuan. Kita ada apa-apa bantuan yang boleh kita hulurkan, InsyaAllah Saleh Power akan cuba sedaya upaya kita hulurkan bantuan kepada tahfiz-tahfiz, anak-anak yatim, dan juga mana-mana badan kebajikan lah. Cuma memang prinsip saya di Saleh Power, daripada dulu bapak saya pesan, bila kita buat baik, kita jangan cerita dengan orang. Maknanya ada orang kata tangan kiri memberi, orang kata tangan kanan memberi, tangan kiri orang kata kita sembunyikan, tak tahu. Ibarat macam kita nak berbuat baik macam tu lah. Dan juga saya terima kasih juga kepada staf-staf Saleh Power yang tak pernah jemu, orang kata memberikan khidmat yang terbaik bagi menjayakan dan juga memajukan, memberi servis yang terbaik kepada kita punya pelanggan-pelanggan, dan juga kepada semua yang datang pada Saleh Power setiap hari memberi sokongan. Terima kasih. Dan juga saya bersyukur kehadiran ilahi kerana orang kata memberi peluang kepada kami untuk orang kata sambil-sambil menabur bakti, sama-sama membantu anak-anak tempatan, memberi peluang pekerjaan,
dan juga dapat kita berkongsi rezeki lah kepada peniaga-peniaga lain, mana-mana peniaga. InsyaAllah kalau ada yang datang, kami pun sebenarnya tak pandai, tapi kalau ada yang datang dan juga minta kami tunjuk ajar macam mana, InsyaAllah kami akan bolehlah tunjuk ajar sedikit sebanyak. Saya sebenarnya tak boleh cakap sangat ni. Jadi apa yang saya cakap ni, saya cakap ni orang kata secara langsung lah, tak ada teks ni, apa tak ada tulis. Maknanya kiranya ada apa salah dan silap, salah power selama kami berniaga, masalah silap pada pelanggan, mungkin ada kekurangan seperti kita punya servis, kita punya perkhidmatan, saya mohon ampun dan maaf. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang tak henti-henti memberikan sokongan kepada Salai Power hingga kami boleh berada di tahap yang ni lah. Tidak membanggakan, tapi Alhamdulillah kita rezeki itu tak pernah putus walaupun tak banyak. Daripada zaman Covid pun kami dapat menanganinya dengan orang kata bukanlah jaya, tapi dapat sustain lah, dapat maintain kita punya perniagaan walaupun kita dilanda virus Covid pada waktu tu. Alhamdulillah pada waktu tempatan masih datang, walaupun kita tak boleh makan kat kedai secara bungkus. Saya sendiri keluar bawa motor masa tu hantar. Lepas tu barisan hadapan seperti polis rela, walaupun kadang-kadang jalan tu disekat. Kalau bila kita cakap kita nak hantarkan makanan, dia orang bagi kelepasan untuk kita lalu di sekatan-sekatan jalan raya yang ada dibuat pada waktu itulah. Maknanya dia orang dapat bagi kerjasama. Itu pun semua datang daripada Allah, itu rezeki. Maknanya Allah mempermudahkan urusan kami pada waktu COVID-19. Saya pun tak ada apa nak cakap banyak-banyak, terutamanya terlebih sebelum saya menamatkan ucapan saya ucapkan terima kasih itu saja kepada semua yang tidak pernah berhenti menyokong Salai Power. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu tepukan termohon untuk pemilik Salai Power. Syukur Alhamdulillah. Walaupun tanpa teks bagi kata beliau, tapi ucapan yang lahir dari hati membuatkan isteri yang tersayang kepada Cik Buri kita sebab saya tengok mukanya. Mohon kata mengingati momen-momen yang telah pun dijalani selama 8 tahun demi menaikkan nama Salai Power. Syukur Alhamdulillah, susah payah perik jerih inilah, dan kita semua sebagai saksi hidup, sebagai saksi mata kita menyaksikan seperti mana yang Cik Budi kita katakan. Beliau tak payah cakap pun kita tahu, beliau sangat suka berkongsi rezeki. Setiap kali ada majlis-majlisnya, inilah dia umpama yang boleh kita saksikan. Beliau tidak lokek untuk berkongsi apa sahaja yang beliau ada di premis makanan ini untuk semua tetamu-tetamunya, untuk semua pelanggan-pelanggannya. Selagi boleh beliau bantu, mesti beliau bantu. Jadi inilah dia sebagai bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang telah pun disampaikan kepada hamba-hambanya. Bersyukurlah, berkongsilah rezeki yang ada, maka akan Allah Ta'ala tambahkan rezeki kamu. Inilah dia tuan-tuan saksi kejayaan bersama dengan pihak Salai Power, khususnya daripada Cik Budi dan juga Puan Asia.